kayu sepah ni. Syekh, jom. Mana kita duduk di situ? Ya. Okey, boleh. Nak ni, tengah hari ni. Itulah kita. Hidup jadi hamba Allah yang berkualiti ni susah. Iyalah. Sebagai seorang hamba Allah yang berkualiti tu sunnah Nabi. Iyalah. Tapi kebanyakan kalau kita lihat sunnah-sunnah Nabi ni banyak kata orang tu ditinggalkan. Tinggalkan Walaupun sunnah-sunnah tu sunnah yang kecil. Iyalah. Entah ada apa-apa nasihat berkaitan dengan sunnah Nabi. Dia dalam bulan Ramadan ni memang banyaklah amalan-amalan sunnah tu yang ada sebahagian daripada kita ni banyak tinggalkan. Antaranya kalau kita tengok ni yang membezakan puasa kita dengan puasa-puasa orang terdahulu ni adalah waktu sahur itu sendiri. Sedangkan dalam amalan sunnah yang untuk kita berpuasa ini adalah kita kalau dapat tu kejarlah waktu sahur tu kan. Itu antara amalan sunnah lah kebanyakan masyarakat kita ni tinggalkan. Yang kedua ni saya lihat Zat, kebanyakan orang kita ni meninggalkan waktu untuk berdoa semasa nak menunggu masuknya waktu berbuka. Sedangkan waktu tu sangat mustajab doanya tu. Gunakan waktu tu banyak melayari media sosial, yalah sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Jadi sangat-sangat rugilah kalau kita tinggalkan. Ketiga saya tengok banyak daripada kita ni bila berbuka puasa tu menggunakan produk-produk moden. Sedangkan sunnahnya itu kita berbuka dengan tamar, kurma dan air putih. Itu sunnahnya. Tapi kebanyakan kita ni lebih yakin dengan produk-produk moden. Kita melebihkan dengan produk-produk sedemikian, akhirnya kita melupakan sunnah kita. Jadi saya ingat benda-benda ni kita kena sama-sama lah ingatkan balik diri kita kan dengan orang sekeliling kita supaya dapat hidupkan balik sunnah kita ini. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Nasihat semua lupa. Allah Akbar. Betul, insyaAllah. Jom Ustaz. Okay, Ustaz, jom. Kita bergerak. Terima kasih banyak. Alright. Baik. Jom.